Berbanding dengan Corolla Standard, okey, model ni datangkan dengan lebih banyak penambahbaikan ataupun ciri yang lebih menarik. Okey, yang pertama sekali kau boleh tengok dekat dia punya seat adalah gabungan suede dengan kulit. Lepas tu dekat bahagian kepala ni dia ada logo GR. Okey, selain daripada tu nak nampak lagi sporty, datangkan dengan seat belt warna merah ni dan kemasan ataupun jahitan warna merah pada seat dan dekat pintu selain daripada dekat dia punya ni lah, dekat dia punya papan pemuka. Okey, bila kita duduk kat sini, dia mengingatkan kau ini adalah model GR. Sebab itulah dia ada GR dekat sini, GR dekat button kat sini. Itulah. Selain daripada tu, satu lagi benda yang Toyota dah bagi ialah dia punya skrin ni jauh lebih besar dengan ketersambungan Apple CarPlay dan Android Auto. Senanglah nak tengok waist kan. Okay, selain daripada tu pun kau akan dapat fully digital punya meter dekat sini. Okay, satu benda yang kau kena tahu, ECU untuk kereta ni telah ditune untuk bagi pemanduan yang lebih baik, terutama kalau kau guna mode sport.